Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini, kita cerita berita dari Malaysia kini. Kekal atau keluar kerajaan, DAP ukur nadi rakyat sebelum Kongres Khas. Persoalan pertama, adakah ini benar-benar suara akar umbi atau strategi politik menjelang pilihan raya umum ke-16? Persoalan kedua, jika perwakilan pilih keluar daripada jawatan kerajaan, adakah ia menggugat kestabilan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Dan persoalan ketiga, apa mesej sebenar yang cuba dihantar oleh DAP kepada rakyat selepas prestasi buruk di Sabah? Baik, kita kupas satu persatu. Setiausaha Agong DAP, Anthony Locke, mengumumkan bahawa parti itu akan melaksanakan 3 pusingan tinjauan pendapat awam bermula bulan ini, kemudian April dan Jun. Hasil dapatan itu akan dibentangkan kepada perwakilan sebelum Kongres Khas pada 12 Julai. Kongres ini digambarkan sebagai referendum dalaman untuk menentukan sama ada pemimpin parti perlu berundur daripada jawatan eksekutif dalam kerajaan. Ini bukan kenyataan kecil. Ini satu langkah luar biasa dalam politik Malaysia. Jarang parti dalam kerajaan sendiri membuka ruang kepada ahli untuk menentukan sama ada mereka patut kekal dalam kabinet atau tidak. Anthony Locke juga menegaskan bahawa walaupun pemimpin parti mungkin berundur daripada jawatan kerajaan, 40 ahli parlimen DAP tetap akan menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya umum akan datang. Maksudnya, ini bukan ancaman menjatuhkan kerajaan, ini lebih kepada menilai semula peranan dalam eksekutif. Kita kena faham konteksnya. Dalam pilihan raya negeri Sabah yang lalu, DAP tewas di semua 8 kerusi yang ditandingi. 6 daripadanya sebelum ini dimenangi dengan majoriti besar pada tahun 2020. Itu tamparan politik yang kuat. Ia bukan sekadar kekalahan biasa. Ia isyarat bahawa ada perubahan sentimen khususnya di Sabah. Persoalannya, adakah kekalahan itu berpunca daripada faktor tempatan semata-mata atau refleksi lebih luas terhadap persepsi terhadap kerajaan persekutuan? Anthony Locke menyebut bahawa keputusan mesti berdasarkan data, bukan perasaan. Di sinilah tinjauan awam dimainkan. Dalam politik moden, data adalah senjata. Parti tidak lagi bergantung kepada cakap-cakap kopi kedai semata-mata. Mereka mahu angka, graf, perbandingan sentimen sosial. Namun, kita juga perlu tanya, sejauh mana tinjauan awam mampu menangkap realiti sebenar? Kadang-kadang, sentimen di media sosial berbeza dengan sentimen di lapangan. Kadang-kadang yang lantang bersuara bukan majoriti sebenar. Separuh pertama tahun ini disebut sebagai tempoh krusial. DAP mahu melihat pencapaian konkret. Mereka mahu menunjukkan penembusan dasar termasuk isu ekonomi dan pengiktirafan sijil peperiksaan bersama atau UEC. Ini isu lama yang menjadi antara janji tradisi parti itu. Tetapi rakyat hari ini bukan hanya menilai berdasarkan 1-2 dasar. Mereka menilai kos sara hidup, mereka menilai harga barang, mereka menilai peluang pekerjaan. Reformasi institusi penting, tetapi jika dapur tidak berasap, sentimen tetap negatif. Sekarang kita masuk bahagian yang lebih mendalam. Jika Kongres Khas memutuskan untuk berundur daripada jawatan kerajaan, apakah implikasinya? Adakah ia simbol protes dalaman atau satu strategi untuk mengimbangi tekanan daripada penyokong sendiri? DAP berada dalam kedudukan yang unik. Mereka adalah komponen utama Pakatan Harapan, tetapi dalam kerajaan perpaduan, mereka juga perlu bekerjasama dengan parti lain yang mempunyai ideologi berbeza. Ini menuntut kompromi, dan setiap kompromi ada kos politik. Di akar umbi, ada penyokong yang mungkin merasakan parti terlalu banyak berkompromi. Ada juga yang melihat penyertaan dalam kerajaan sebagai peluang merealisasikan agenda reformasi
reformasi yang lama diperjuangkan. Kita tidak boleh nafikan selepas lebih setahun dalam kerajaan, persepsi terhadap Pakatan Harapan tidak sehangat dahulu. Sokongan masih ada, tetapi idealisme reformasi diuji oleh realiti pentadbiran. Langkah mengadakan referendum dalaman ini boleh dibaca dalam dua cara. Pertama, ia menunjukkan kematangan politik. Parti sanggup menilai diri, mendengar suara ahli dan bersandar kepada data. Kedua, ia juga boleh dilihat sebagai tekanan halus kepada kepimpinan kerajaan agar mempercepatkan reformasi yang dijanjikan. Anthony Locke secara terbuka menyebut bahawa jika reformasi bermakna gagal dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan, peranan dalam kerajaan akan dinilai semula. Itu mesej yang jelas. Tetapi persoalan besar tetap sama. Adakah keluar daripada jawatan eksekutif benar-benar menyelesaikan masalah persepsi? Atau rakyat lebih mahu hasil yang nyata, tidak kira siapa pegang jawatan? Dalam politik, simbolisme penting, tetapi prestasi lebih penting. Kita juga perlu lihat dari sudut kestabilan negara. Jika tak berundur daripada kabinet tetapi kekal menyokong kerajaan di parlimen, secara teknikal kerajaan masih stabil. Namun dari sudut imej, ia memberi gambaran bahawa ada retakan dalaman. Dan dalam suasana ekonomi global yang mencabar, kestabilan politik adalah faktor keyakinan pelabur. Jadi, ini bukan sekadar soal parti, ini soal mesej kepada pasaran, kepada rakyat dan kepada rakan komponen dalam kerajaan. Sekarang saya mahu tanya pendengar Kita-Kita FM. Adakah langkah DAP ini satu tindakan berani dan telus atau sebenarnya isyarat bahawa ada keresahan serius di akar umbi? Jika anda perwakilan pada 12 Julai nanti, anda akan pilih kekal dalam kerajaan atau berundur daripada jawatan eksekutif. Dan lebih penting, adakah 6 bulan cukup untuk membuktikan reformasi benar-benar berlaku? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kita mahu dengar suara rakyat sebenar, bukan sekadar angka dalam tinjauan. Kerana akhirnya, dalam demokrasi, parti boleh buat referendum dalaman, tetapi referendum sebenar tetap berlaku di peti undi. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.